Wah, turun manggung. Dia panggil benda ni. Turun. Kalau Johor, kita panggil terung pipit. Kalau Pahang, dia panggil terung manggo. Jadi menggunakan terung pipit dan petai ni nak akan buat sambal tempoyak. Ya Allah, memang padu gila. Okey, makan pula masa hari raya pertama tu nak makan pula bersama dengan patin tempoyak. Tapi kali ni nak akan makan bersama dengan daging belengas. Untuk resipi ni akan sharekan nanti. Tapi apa-apa hal pun, jom kita dengar dulu tekstur sambal ni. Memang sedap dan padu gila. Okey, so macam mana cara kita hasilkan sambal terung pipit tempoyak ni? Jom kita semak. Ini adalah bahan-bahannya, tapi disebabkan Nina buat portion sikit, maka untuk 2 ke 3 orang sahaja Nina guna lesung batu lah. Tapi kalau anda buat portion banyak, guna blender. Okey, mula-mula ini bawang putih, bawang merah dan juga lada. Kalau nak pedas, tambahlah lada tu. Petai ataupun jering pun boleh juga. Bilis yang dah siap direndam, terung pipit bersama dengan tempoyak. Ini saja bahan-bahannya selain pada perasa lah ya. Okey, mula-mula Nina tumbukkan dulu bawang putih, bawang merah dan juga lada ni. Nina minta maaf ya, kali ni memang Nina punya video tak terang. Okey, dan Nina buat susu sahaja sebab Nina ada kat rumah mertua kali ni. Nina gunalah seadanya sahaja, prop-props yang ada. Okey, maafkan Nina. Okey, jadi dah siap dah tumbuk ni. Kita nak terus ke next step. Selepas minyak dah panas, kuali pun dah panas, kita tumis dulu bahan tadi. Baik, kita dah siap tumbuk tadi. Okey, simple je masak ni, semua orang boleh buat. Okey, pastikan dah pecah minyak. Okey, barulah masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Okey, dah berubah warna, dah naik bau macam tu kan. Okey, Nina terus masukkan ikan bilis. Nak masukkan dulu awal boleh, nak masukkan akhir pun tak apa. Nina masuk awal lah. Okey, lepas tu Nina gaul rata bersama dengan bahan tumisan tadi. Sambal tradisional ni memang win lah Bang Ina kan. Dah tak payah apa makan nasi putih, dah sedap dah gitu kan. Okey, lepas tu masukkanlah tempoyak. Okey, sebab tempoyak ni mertua Ina pesan letak dekat freezer. Jadi dia memang agak keras sikit lah. Jadi nak lembutkan dia, nak balancekan dia dengan bahan-bahan tumisan tadi, ni nak akan letakkanlah sedikit air. Okey, sebelum kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, gaul lagi, kacau-kacau lagi sampai dia balance dan merata lah ya bersama dengan bahan-bahan yang kita dah siap tumis, termasuklah ikan bilis tadi. Mudah saja buat ni. Okey, lepas tu barulah Nina masukkan terung pipit bersama dengan petai. Tapi terung pipit ni belum lagi masak kan. Okey, tapi sebelum tu Nina gaul dulu. Okey, lepas tu barulah Nina tambahkan sedikit lagi air. Kalau boleh tumis lama sikit tau, supaya dia tak basi lambat basi dia. Lepas tu nak tuangkan sikit air, nak bagi terung pipit tu masak. Cukup rasa sikit garam beserta dengan gula sikit. Ikut taste masing-masing lah ya. Dan pastikan sambal kita mendidih dan kata orang mengental sikit lah, baru kita tutup api tu. Okey, nampak tu, ya Allah sedapnya. Baru satu rumah siap bersih-bersih lagi. Nampaknya sambal kita pun dah bubble. Maksudnya dia dah mendidih. Maksudnya dia dah masak. Terung pipit pun dah berubah warna. Okey, dah mengental macam ni. Bolehlah tutup api dan bolehlah kita hidangkan. Okey, nampak tu sedapnya. Dan siap sambal tempoyak terung pipit bersama dengan petai ataupun terung manggo bersama dengan petai ni. Okey, anda semua bolehlah mencuba di rumah. Nina nak start makan dah. Okey, makan ni nasi putih dah sedap dah. Kalau Nina ni tak payah lauk apa dah, sedap sangat dah ni. Okey, selamat cuba untuk resipi sambal tempoyak terung pipit ni. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Nina sayang semua. Okey, dan selamat cuba. Bye bye.